Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ni daripada juru cakap pertahanan awam Gaza yang bernama Mahmud Basil. Dan dikatakan oleh beliau, cara menyelesaikan masalah kebanjiran ini di Gaza dan cara untuk menselamatkan nyawa kanak-kanak dan wanita dan orang tua juga di sana adalah hanya satu cara saja. Itu adalah membawa masuk karavan ataupun kontena ke Gaza. Semenjak pada hari Isnin yang lalu hinggalah hari ini telah menerima lebih 200 panggilan kecemasan daripada penduduk-penduduk kemah pelarian di semenanjung Gaza. Dan dikatakan oleh beliau, kami hanya mampu bagi bantuan terhad saja kerana kami pun tidak mempunyai bekalan bantuan yang terlalu banyak. Dan juga Hospital Al-Shifa dan unit kecemasan Hospital Al-Shifa telah mengalami tenggelam air kerana hujan lebat luar biasa. Dan kerana hujan lebat dan cuaca yang buruk yang dialami oleh saudara kita di Gaza, dikatakan beratusan kemah yang telah rosak kerana angin kuat dan hujan petir. Dan dikatakan oleh beliau, seramai 16 orang daripada penjawat awam pertahanan awam di Gaza telah meninggal dunia kerana hujan petir dan hujan yang mengalami kebanjiran di Gaza.